Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih pengacara majlis, Yang Hormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS yang juga Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional, Yang berhormat Yang bahagia Datuk Seri Panglima Anwar Musa, Timbalan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat yang juga Tengkuasa Kerja PAS Pusat, yang berhormat sahabat saya Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Ahli Parlimen Indera Mahkota yang juga Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Pahang, yang berhormat Al-Fadhil Datuk Haji Rusli Abdul Jabbar, Suruhjaya PAS Negeri, yang berhormat Datuk Haji Khalid bin Abdullah, Ahli Parlimen Rompin, merangkap Pengurusi Bersatu Negeri Pahang, sahabat-sahabat sah kepimpinan, ahli-ahli yang berhormat, sah kepimpinan di peringkat negeri, kawasan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak test sound sikit. Takbir! 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 Jazakallah khair. Pertama, saya rakamkan ucapan tahniah kepada Perikatan Nasional Pahang, khususnya pimpinan Parlimen Kamera Highland yang kita pilih Ogah Jelai ini. Sebenarnya minggu lepas saya ada program, menghadiri program di Don Ceka, bertemu dengan beberapa orang esko Pahang. Ditanya saya, kenapa beria sangat nak Ogah Jelai? Antara yang tanya tu benta, tuan-tuan. Dia ni, insya-Allah kita ogah dia pula lah. Sebenarnya ini lawatan balas. Diorang dah banyak kali dah datang don-don kita pun. Saya ingat di Don Ceka lebih pada 20 kali datang. Ini lawatan balas atau lawatan penamat, insya-Allah. Tuan-tuan, kita lihat perubahan politik negara ini bermula sebenarnya bukan tahun pilihan ke-14, lebih awal daripada itu. Bahkan sewaktu tertubuhnya Barisan Nasional, almarhum Tun Razak minta PAS dibubarkan. Join semua orang Melayu di atas UMNO. Tetapi almarhum Dato' Asri, pimpinan PAS, kita buat pandangan, kita beri pandangan bahawa PAS tidak akan dibubarkan. Sebab kita tak tahu masa depan. Bagaimana satu masa nanti kalau sesuatu berlaku pada UMNO. Sekurang-kurangnya orang Melayu ada satu lagi parti tempat dia bergantung dalam meneruskan perjuangan politik negara. Apa yang berlaku tahun 74 berlaku zaman kita, tuan-tuan. Kita lihat hari ini, sebagai disebut tadi oleh Tan Sri Anwar Musa, beliau ni bukan calon-calon, tuan-tuan. Bekas Setiausaha Agung UMNO, tuan-tuan pernah terfikir tak Setiausaha Agung UMNO akan masuk PAS? Tapi itulah yang realiti berlaku setelah kapal UMNO nak karam. Sampai masa orang Melayu mesti bersama-sama dengan PAS, bersama Perikatan Nasional, meneruskan perjuangan kita negara kita ini, insya-Allah. Di Pantai Timur, Kelantan berubah tahun 1990. Terengganu tahun 99. Tinggal Pahang saja lagi belum. Dan kalau kita tengok di waktu mana Terengganu sapu bersih, semua don, semua parlimen 40-0.
Di Kelantan, 2 DUN kita kalah. Yang lain Parlimen Sapu Bersih. Demikian juga negeri lain. Kenapa Menteri Besar bimbang? Sebab rekodnya kita pernah menumbangkan ramai Menteri Besar negeri lain. Itu dibimbang. Sebab itu kita lihat kalau perubahan berlaku di Kelantan, di Terengganu, insya-Allah Pilaya ke-16 nanti Pahang akan turut bersama perubahan tersebut. Banyak perkara tuan-tuan kalau kita nak lihat. Tadi disebut oleh Tok Khalid tadi. Ya, disebut juga oleh sah kepimpinan sebelum ini. Pahang bukan negeri miskin tuan-tuan. Tapi negeri Pahang ni paling luas sekali. Ya. Tetapi kita lihat Pahang masih belum selesai isu-isu asas lagi. Masalah jalan, masalah bekalan air yang belum selesai, yang banyak lagi. Demikian juga isu-isu perumahan. Tuan-tuan duduk sini, tuan-tuan tahu, saya lihat perumahan Felda ni, jadi kedua. Bila nak siap? Dan banyak lagi KK lain yang berlaku sama ada dalam kawasan ini ataupun kawasan luar. Sebab itu yang penting kita hidup ini sebagai seorang Muslim, kita ada panduan. Orang Islam ni tuan sekalian, apa yang kita buat, kita ada panduan dalam hidup kita yang kita mohon pada Allah Ta'ala. Setiap waktu sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan yang betul, jalan yang lurus. Kenapa kita kena mohon pada Allah? Apakah akal kita tak boleh fikir mana jalan betul, mana jalan tak betul? Bila kita mohon pada Allah, setiap kali kita sembahyang, semua orang Islam, setiap kali sembahyang kita mohon pada Allah Ta'ala, Ya Allah, tunjuk kepada kami jalan yang betul. Kerana jalan yang ada depan kita ni, kadang-kadang nampak betul. Mungkin hujungnya tak betul tanpa panduan Allah Ta'ala. Kalau tanpa bimbingan Allah, bimbingan Nabi, kadang-kadang kita tak tahu, maka Nabi Muhammad SAW, Allah utus sebagai panduan, sebagai uswatun hasanah. Kita masuk politik bukan dapat dosa. Sebagaimana kita berniaga, bukan kita dapat dosa. Kita nak cari redha Allah dengan politik, dengan ekonomi, dengan kehidupan kita seharian. Nabi SAW menyebut dalam sepotong hadis, khairul quruni qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum, summa yabsul kazib, atau kama qala. Kurun yang paling baik, kurun zaman Nabi, 100 tahun pertama. Kemudian kurun berikutnya, kurun kedua, 200 tahun. Kemudian kurun berikutnya, 300 tahun. Disebut sebagai golongan salaf. 300 tahun ini Nabi sebut sebagai kurun yang terbaik. Kenapa mereka jadi golongan terbaik? Apa ciri-ciri kejayaan yang ada menyebabkan dia diangkat sebagai kurun terbaik? Generasi yang terbaik. Kata Nabi SAW, Naja awwalu hazil ummah bil yaqini wal zuhdi, wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Berjaya generasi awal itu sebab mereka yakin. Yakin tuan-tuan. Sebab itu perjuangan kita, yang kita nak bawa ni bukan nak timbul polemik, bukan nak timbul gangguan, tapi nak ajak masyarakat, kita perlu balik kepada apa yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kita perlu kembali. Hari ini kita lihat negara kita berdepan dengan sebagai berbagai kemelut berlaku. Rogol beramai-ramai berlaku di sekolah. Tak pernah kita fikir sebelum ni pembunuhan berlaku di sekolah. Buli berlaku sampai berlaku kematian di sekolah. Sekolah ni tempat yang paling kita yakin selamat. Anak-anak kita hantar. Kenapa berlaku demikian? Jawapannya kerana sistem kita sebenarnya telah rosak. Dasar kita yang dah tak betul.
Kita menyeru supaya kembali kepada sistem yang dipandu oleh Allah Ta'ala dalam bab ilmu. Islam memandu kita ada ilmu sifatnya fardu ain. Wajib tahu, wajib belajar, wajib tahu. Fardu ain. Ada fardu kifayah. Kalau fardu ain tak beres, maka manusia bukan hanya ada jasad, dia ada roh. Hari ini kita lihat anak-anak muda boleh akses bahan-bahan pornografi, bahan-bahan ganas dengan bebas. Mereka boleh akses, budak-budak sekolah kebangsaan pun boleh tengok apa saja. Seolah negara kita ni tak ada kawalan langsung. Kalau tuan-tuan kritik PMX, tak lama, sampailah rumah. Tuan-tuan akan dipanggil. Tapi bahan-bahan pornografi, bahan-bahan ganas, game-game yang ganas, dibiarkan berluasa dalam media sosial. Anak-anak kita tengok. Remaja kita tengok, mereka coba, mereka praktik. Sama-sama mereka. Hari ini orang takut, orang tidak berzina, orang takut berzina bukan sebab takut dosa, tapi takut mengandung. Takut ada rakaman. Bahkan melampaunya, dia buat maksiat, dirogol, dirakam gambar dirogol. Yang pernah jadi negara kita. Jenayah berluasa, dadah tak selesai. Vape, tahu dah benda tu merosakkan. Tapi kerajaan tak berani mengharamkan vape. Pelik, tahu dah benda ni haram, benda ni mudaratkan, merosakkan anak muda, tapi tak berani bertindak. Alhamdulillah negeri-negeri yang kita kuasai, kita haramkan. Pahang, kita tak ucap tahniah. Ya. Cuma penguasaan perlu. Ya. Ini sebagai contoh. Maknanya perubahan mesti dibuat dalam konteks mendapat dua benda. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau anna al-qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk sebuah negara itu beriman, syarat pertama. Yang kedua, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, ya, dan mereka bertakwa pada Allah. Amanu wattaqau. Kalau mereka beriman dan bertakwa pada Allah, Allah buka pintu keberkatan. Yang turun daripada langit, yang keluar pada perut bumi. Hari ini orang tak peduli soal berkat tak berkat. Halal haram. Oleh kerana itu kita sebenarnya dalam membina sebuah negara yang kita kasih ini, bukan hanya nak lihat kekuasaan, tapi untuk apa kita dapat kuasa. Kita cari kemenangan. Untuk apa kemenangan? Tuan-tuan sekalian, cabaran besar menanti kita di hadapan, menuntut kita tidak banyak pilihan. Saya setuju apa disebut oleh Tan Sri, bahawa kita, umat ini perlu bersatu. Umat ini perlu bersatu di atas kesatuan kita, kesatuan akidah dan iman kita, insya-Allah. Saya terlibat dalam runding, macam disebut oleh Dr. Saifuddin tadi. Bila keluar keputusan, pas kita gagaskan bersama dengan bersatu, supaya kita bentuk kerajaan dalam konteks muafakat politik di kalangan umat ini. Bila keluar keputusan, kita dapat 17, BM pun dapat 17. Tunggu Presiden, parti amanahkan saya untuk berunding. Kita pergi berunding, kompromi habis, tuan-tuan. Ya. Tapi macam disebut tadilah, dia katakan nak gabung pun boleh, kami boleh bagi satu kursi kepada PAS, kepada PM. Ini soal bukan nak kuas, bukan hanya nak bilang kursi, tapi tuan-tuan sekalian, ke mana kita nak bawa negeri kita ni? Banyak tuan sekalian, saya tahniahlah, baru ni Menteri Besar datang ke Temeloh bagi anak-anak muda tanah. Ya, geran tanah 2 ekar seorang. 2 ekar ya? 2 ekar seorang. Kita harapkan orang Jelai ni, tuan-tuan, pergi minta dengan Menteri Besar 2 ekar seorang. Takkan orang Temeloh je dapat. Takkan orang Jelai tak dapat. Kan kawasan ni kawasan Menteri Besar, 3 ekar seorang. Sepatutnya. Ya. Betul. Ya. Maknanya di tempat dia rasa selamat, dia tak peduli, tuan-tuan. Sebab tu bagi kita, bila kita buat program Hogah Jelai ni,
kita turun don-don. Sebab bila kita turun, barulah rakyat rasa perubahan. Banyak program. Macam-macam kementerian turun. Ya. Musim ni tuan, bila kita turun, mereka pun risau, mereka pun turun. Tawar macam-macam tuan-tuan. Ya. Pertandingan sukanika, hadiah besar-besar tuan sekalian. Musim di terdesak ni tuan-tuan, minta sungai pun lulus. Tapi kalau kita lemah, kalau pembakar lemah, dia tak peduli. Bila kita kuat, kita jadi suara pendesak, rakyat dapat manfaat. Ya, ini yang kita nak. Dah dengar jauh-jauh, pilihan umum akan diadakan serentak di Semenanjung. Maknanya perubahan insya-Allah di Pahang hanya dalam beberapa bulan saja lagi insya-Allah. Sebab itu yang penting, kukuhkan ukhuwah. Bina kekuatan jamaah. Jaga hubungan sama si. Kita tak boleh balah sama-sama kita tuan sekalian. Ya, kita nak orang Melayu Islam ni, dia tahu ke mana hala tuju kita nak bawa. Kita tak ada pilihan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah ila Rasul. Kalau kamu bercanggah pendapat, kata Allah, kembalilah pada Quran, kembali pada hadis Nabi SAW. InsyaAllah, malam ni kita bersama Tuan Guru Presiden. Ya. Tuan Guru ni di Pertengahan, tuan-tuan. Ya. Datang awal. Ya. Saya beritahu Tok Guru tadi, kalau Tok Guru dah sampai lambat sikit pun sini tak apa. Sebab Tok Guru ni penceramah terakhir. Tapi dia kata dia tak sabar. Ya. Lama tak jumpa orang jelai ni. Ya. Dan dia mengharapkan insya-Allah, kalau jelai tumbang, insya-Allah Pahang semua kita akan tawan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.